Hello, hi. Welcome back to apa nak tepuk, nak Tak ada. clap. Saja je. Welcome back to Sembang Wayang. Aku dah last week aku tak ada episod. Last episode aku memang kau. So kembali bersiaran Sembang Wayang. Kenapa tu? Pergi pesta buku. Pergi? Kenapa? Kenapa? Sebab benda ni kan ada related dengan pesta buku juga. Oh, ini. Ha. Betul. Kau pergi tak pergi minggu ni? Tak sempat Tak lah. sempat sebab last previous episode kita sembang pasal benda ni. Ya. So tiba-tiba video yang kita post pasal reaction terhadap trailer Nirnama tu, beberapa hari kemudiannya dia telah menayangkan, Hilal Ashraf telah menayangkan video penuh. Ya. So kita nak buat satu video reaction terhadap video penuh. Dan di PBA KL pun dia dah announce dengan wow animation, macam mana kerjasama dan sebagainya. Tak silap aku expected series ni, aku tak tahu sama ada series atau filem. Dia akan ditayangkan bermula 2027. Yep. Macam itulah tarikh dia, tak silap aku. Alright, tanpa membuang masa, let's go kita menonton animasi penuh, animasi pendek lah. Tak silap aku durasi dia dalam 5 minit. Let's go. Komik dia. RM50,000 telah saya keluarkan Oh, untuk RM50,000. penghasilan animasi 4 minit Nirnama menentang Tok Long Senyum. Jadi saya harap rakan-rakan sudi untuk memberikan sokongan kepada judul-judul Nirnama, terutama novel Nirnama dan siri komik hikayat Pendekar Tanpa Nama sebagai tanda sokongan kepada usaha saya untuk mengangkat Nirnama lebih tinggi lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal Wah, ada punya wakil. animation Betul. colour tu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni Tok Long Senyum. Azab yang kau janjikan tak kunjung tiba. Apakah kau takut dengan riwayat kau sampai Lagu suara dia sedap ah. dengan nama Allah? Aku akan memusnahkanmu, Tok Long Senyum, bersama semua tangga naga yang ada. Apa kata kita tidak bersama? Aku boleh tunggukan kau dengan kekuatan yang tidak terhingga. Cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik. Sial. Silat kan? Tu lah. Macam Naruto dah tengok, tapi ni Melayu Thailand. punya version ni. Nampak tu. Uyo. Kira Nirnama ni dia story Rukiah lah. Lawan hantu kan. Betul? Tunggu. Takkan. Kau nak tanggalkan. Nak tanggal. Aku janji. Aku akan jauh-jauh dari kampung ni. Dia teruji. Dia diuji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Style. Apa jadi? Dia berjaya ke musnahkan tangkal tu?
animasi. لا تأخذه سنة ولا نوم. Memang betul ruqyah ni dia baca Itu ni. lah. وما في الأرض. Bagus lah. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Ini berlaku di dunia. Tolong senyum. Giliran kau pula, Ratu Megasta. Oh. Teaser. Wih, style. 4 minit macam ni pun 50,000 memang respect Itu lah. lah, respect lah. Apa lagi? Origin story. Saya entertain lah kan. 74k views dalam masa 4 hari bagus lah. Tapi Amin. Siapa lagi? Amin. Bayangkan aku ada tengok juga kan, kalau kita tengok sekejap cuba kita usah sekejap pendedahan awal. Tapi aku takut panjang pendedahan awal animasi drama di PBKL 2026. Kita try. Aku rasa macam dia sembang-sembang. Berapa minit ni? 4 minit. Ilal Ashraf. Maka dengan izin Allah, hikayat ini bakal diangkat ke layar perak oleh pencipta Agent Ali. Style lo. Dia buat behind the scene lah. Dia buat 3D tau. Oh ya? Cantik lah. Aku Ya. tengok last kali nanti hujung-hujung tu ada tunjuk ni. Ini lagi cantik lah. Wow, animation dah buat proper kan. Ya. Wow, animation pula tu. Nirnama. Sebab tadi kita nampak macam dia projeknya ni. Pembangunan seni visual. Aku tak sabar bila dengar lagu kan. Macam mesti projek ni power ni. Aku rasa kalau boleh lah. Sebenarnya dia tak boleh jadi series lah. Ya, kena Dia movie kena kan. filem lah. Filem ni budget lebih besar. Betul. Ini aku rasa adalah filem. Kalau jadi filem, memang kita kena support gila babi lah. Betul. Sebab pertama dia mengangkat budaya Melayu kita sendiri, agama Islam lagi. Betul. So banyak benda-benda yang aku rasa kita boleh belajar. Budak-budak sebab dia banyak gunakan ayat-ayat Quran Ya, juga betul. kan. Oi, style lah dia punya busana. Dan kita tak ada satu movie yang mengenengahkan budaya Melayu Islam. Betul. Dan juga yalah apa yang sebenarnya kita lawan kan. Kita cegah ilmu hitam lawa. apa semua ni. Benda tu baguslah juga untuk kanak-kanak betul. belajar. Yalah, buku adalah buku, tetapi di zaman yang moden ni mengenengahkan filem tu, animasi Betul. ni memang lagi penting lah. Sebab dia punya crowd lebih besar berbanding buku. Cepat. Oh, ni behind the scene lah dia tunjuk. 2 rakaat sunat sebelum solat subuh itu lebih baik berbanding dunia dan segala isinya. Oh, style lah. Ui, silat pun dia boleh 3D kan. Mantap oh. Cerita storyboard fighting scene. Nampak tu. Tu lah. Ni baru storyboard. Baru kita tahu kan sebenarnya nak buat tu bukannya senang. Ya. Wow, respect lah. Ini wow, aku rasa akan jadi lagi gempak lah ni. Ya, 3D kan. Dia guna apa tu? Kenapa pakai Steam?
Ni final. Hari ini, dengan izin Allah, aku akan menumbangkan engkau. Nampak look dia lawan. Tak ada yang boleh lawan animasi yang dihasilkan oleh pereka-pereka animasi. Walaupun AI sekalipun saya takkan, Betul. saya tolak AI. Betul, Saya lagi suka hasil kerja. Yelah, memanglah benda tu mahal, tetapi ia kepuasan untuk penonton dan juga sebagai orang kata, kita ni orang yang menyokong seni, kita nak benda macam ni kan. Betul. Wow. Aku rasa cabas lah. Kalau memang Wow Animation setuju untuk collab dengan Hilal Ashraf untuk bangunkan animasi Nirnama ni satu, aku rasa satu, yelah benda yang keuntungan achievement dan keuntungan pada kita sebab pertama animation kita tak ada lagi, macam aku mention sebelum ni, tak ada satu animasi yang betul-betul mengangkat budaya tempatan kan. Zaman dulu ada waktu aku kecil-kecil, sekarang ni dah tak ada lah. Tak ada, ya betul. So memang Nirnama ni aku rasa dia punya audience memang orang dewasa. Jalan cerita pun sebab dia punya novel dia banyak yang dibaca oleh orang-orang dewasa. So aku memang expect Nirnama ni adalah satu animasi yang macam mana kita tengok Naruto, One Piece dan sebagainya. So Nirnama ni macam tu lah. Kalau saya, verdict saya pula, ini saya punya tanggapan lah. Kalau Mak Kilau, satu filem yang bukan animasi tapi dia aksi, disahut oleh ramai penonton dan juga orang kata kutipannya agak tinggi. Saya rasa ni nama boleh menempatkan nama di dalam list tu juga. Yes, betul. Sebab dia animasi dan dia menonjolkan apa yang Mak Kilau telah tonjolkan. Betul. Tapi dalam versi animasi. Betul, aku setuju. Dan aku tak terkejut kalau ni nama ni mewakili Malaysia bertanding di Jepun. Dan sebab dia mengangkat budaya. Kalau kita tengok dialog-dialog dia tu banyak budaya unsur tempatan. Dan filem ni series Nirnama ni memang zaman-zaman Melaka dulu-dulu, sebab tu ada Jebat dan sebagainya lah. Menarik lah, selain daripada kita boleh mempelajari sejarah walaupun ia adalah bersifat fiksyen, dialog-dialog dia banyak unsur ayat Quran dibacakan. Itu satu benda yang aku rasa kita bukan sahaja boleh menonton untuk sebagai hiburan. Betul. Banyak manfaat dan untuk kanak-kanak boleh belajar. Contohnya ayat kursi untuk lawan kalau jumpa dengan jin ke apa ke kan. Itu benda yang bagus lah. Betul. Dan aku tak tahu kau tahu ke tak, Nirnama tu sebenarnya membawa maksud nama. Tiada nama. Dia macam unknown. Macam tu lah kan. Betul, tiada nama. Sebab Nir tu tiada. Macam cashless lah. Nir tunai. So menarik konsep dia. Sebab aku tahu projek Nirnama ni dah lama tau. Novel Nirnama ni dah lama lah. Dia macam ada satu universe Nirnama dah. Dan dia ada banyak collection of comic dengan novel dia. In fact sebenarnya waktu PBAKL itu memang booth Hilal Ashraf ni sepanjang masa beratur ramai nak beli novel dia. So benda yang best lah. Wow, tak sabar. Apa pendapat korang tentang projek Nirnama ni? Kita sama-sama nantikan, insyaAllah tak silap aku berdasarkan apa yang diorang cakap daripada Wow, tak silap aku Usamah bos kepada Wow Animation mention 2027 kot. Tak silap aku ke 2029 macam tu lah. Tapi ini adalah satu update yang sangat baik untuk kita punya industri. Kita sama-sama tak sabar nak menantikan animasi penuh Nirnama nanti yang akan keluar. Betul. Jemput abang Hilal Ashraf datang. InsyaAllah boleh. Tak silap aku Hilal duduk area sini je bangi. Ping lah. Boleh, sure kita akan jemput Hilal nanti. In fact sebenarnya Usamah pun tak jauh pun, dia di Seri Berjaya aje. Jemput dua-dua. Boleh. Okay. Bye bye. Assalamualaikum. Ciao.